pakai tayar mahal sekalipun, kalau dah absorber barai, mana maunya nak pick up kereta tu. Bila kita tekan minyak sampai habis, bahagian belakang kereta ni kita akan menunduk ke bawah. Orang putih panggil squat down. Kalau shock absorber yang elok, dia dapat kurangkan pergerakan squat ni dan terus bagi power ke tayar untuk korang bergerak ke depan. Senang cerita, korang dapat rasalah kereta korang lagi pick up dari biasa. Nak memotong pun jadi lagi senang sebab shock absorber korang mampu kurangkan body roll kereta, so pusing steering kiri kanan pun steady, tekan pun terus pergi. Jadi kalau korang rasa kereta korang dah mula rasa berat, pick up dah kurang, baik korang check semula absorber kereta korang tu elok lagi ke tak. Bila dah tukar yang baru, feeling drive kereta memang lain gila, rasa fresh, kereta lagi rasa macam ada power. Tengah high speed atas highway pun korang akan rasa lebih confident. Dari segi braking pun, kereta korang tak akan nose dive yang teruk, overall membuatkan pemanduan korang lebih selesa. Korang tengah cari alternatif shock absorber yang berbaloi berbanding OEM, ni ada shock absorber daripada Cashew Cake untuk pelbagai jenis kereta dekat Malaysia ni.